Hai, nama saya Hafiz. Selamat datang ke episod 3. Awak suka pancing? Iya, Cik. Pancing ikan. Kalau awak memang minat memancing, episod ini mungkin memang ngam sangat untuk awak. Kenapa? Sebab-sebabnya adalah malam ini kami ada Min yang akan kongsikan cerita dia yang menyeramkan. Seram atau tidak, saya tak tahu lagi. Ya. Tapi apa yang saya tahu adalah saya nak membuang air. So, tolonglah respect saya sikit dan kasih privacy. Ya, awak pergi menontonlah ceritanya. Pergi. Saya cakap, pergi. Hai, nama saya Min. Pada semua orang yang tengah tengok video ni, saya nak tanya sikit. Korang percaya tak pasal pantang larang? Dulu saya tak percaya, tapi dah kena kan pasal diri sendiri kan. Sekarang saya percaya. Saya selalu ikut kawan saya ni. Kawan saya satu ni, dia memang suka pancing lah, dia kaki pancing. So, saya selalu temankan dia lah. Dia pernah bilang saya pasal ni satu pantang yang orang-orang pancing selalu bilang dia lah. Dia praktis juga ni pantang. Saya punya orang tak percaya sangat. So ni lah yang saya kena ni. Gara-gara tak percaya pantang larang ni semua. Van. Min. Lambat kau? Lambat? 15 minit je kot. 15 minit kau kata? Tapi tak apalah kau lambat. Aku tengok ni kan, pandangan Johor. Aku rindu lah JB. Kan? Aku rindu lah vibe dia. Sekarang kau tengok Causeway. Senyap je. Kau tahu aku rindu apa? Tempat-tempat dia. Orang-orang dia. Last. Makanan dia. Yang kau tu. Lama kat sini dah dapat ikan belum? Belum lagi lah. Aku baru sampai ni. Baru setengah jam. Tengoklah macam mana nanti. Oh, iya ke? Kau punya cacing mana? Ni kat sebelah ni. Finally dapat ikan ni. Min, kau tengok. Boleh dapat ni. Kau boleh tak? Kau nak aku tolong tak? Kau nak tolong aku? Tak payahlah. Kau tahu apa nak bagi aku? Dia bagi aku ant, kingfisher. Kalau dah sangkut, ikan mana boleh lari? Memanglah tak boleh lari. Ikan kan berenang, selenga. Sama je lah. Hei, Min, ikan ni tak sebesar mana. Tapi dia punya tarik pun lama. Mana aku nak letak ni? Min, kau tunggu sekejap Van, tadi tu kau pergi mana? Tak ada, aku pergi belakang tu. Tak ikan aku. Ikan? Buat apa Kan ikan pertama. Ikan pertama? Kau percaya benda-benda gini? Percaya, tak percaya, aku tak tahulah. Tapi
Dah pantang kan? Aku ikutkan je lah. Ni kalau ikan pertama dan terakhir kau, baru kau tahu. Min. Kau ni mulut masin kau tahu tak? Kau dengan laut ni sesama masin. Aku campak kau dalam baru kau tahu. Kau lagi lama? Aku nak terkencing lah. Dah, aku nak balik ni. Kau jangan lambat sangat lah. Okay. Kau pack up dulu Aku gila. Pak balik memang laju bro. Oh, tak sabar kau nak balik Okey lah, aku rasa aku balik dulu. Ni ikan aku rasa kau simpan je lah Kau serius lah? Alah, berapa ketul je aku halalkan je lah. Wah, best lah. Okey. Selamat bro. Aku jalan dulu. Apa benda ni? Aduh. Aku langgar benda ke? Ya lama. Aduh. Benda tu. Ih. Tak ada apa-apa pun. Semua okey je. Bawa apa yang ni? Alamak, kereta buat hal pula. Tak boleh start ni, aduh. Call Farhan lah. Hello, Min. Hello? Farhan? Kau boleh tolong aku tak? Aku punya kereta tak boleh start dah. Ha? Tak boleh start? Alamak, kau kat mana? Aku kat yang tadi kita pancing tu. Kat junction kat depan. Okay, tunggu sekejap aku turun. Okay. Thanks. Bye. Jadi bila saya tengah drive balik tu, saya terdengar benda kat atas jatuh. Tepam. So saya stop kereta saya check lah kat atas. Tengok atas kereta tak ada apa-apa. Saya masuk, saya nak start kereta, terus tak boleh start. So saya call lah kawan saya. So
So saya tengah tunggu kawan saya tu ada this bau lah. Dia punya bau macam busuk. Saya pun tak fikir sangat kan sebab ada ikan kan kat belakang. Tapi saya rasa tu amaran lah. Kenapa dia ni? Nampak aku macam nampak Han. Kenapa ni? Aduh. Aku teks dia. Fan. Kita. Aku try. Boleh pun. Okay dah, let's go. Apa yang Afan Macam kelam kabut je. Pelik lah. Yang kereta aku ni macam berat Brake okey. Fuel okey. Reply boleh ni. Emin, ikan tu kau bawa balik kan? Kau keep off sekarang. Astagfirullahaladzim. Jadi bila saya pecut tu, mata saya pula kan dah start nakal kan tengok cermin kat tepi kan. Bila saya tengah tengok cermin saya tu kan, dia tengah tengok saya. Saya pun tengah tengok dia. Kira macam mata ke mata lah. Tapi nasib tak hati ke hati. Kalau tak, takut pula terbawa balik masuk Minang nanti kan. Tapi lepas tu memang nasib saya lah, tak kena apa-apa lah, gangguan lagi. Memang seram lah. Seram gila. Fiz.
Mana pun ni? Oh, dah habis eh. Saya minta maaf. Lama betul korang semua tinggalkan saya di sini sampai tertidur di buatnya. Itulah kisah daripada Min. Min. Memang minta kena tepuk dari belakang. Sempat dia ajak gurau ya. Mungkin pada episod ini kita semua boleh belajar sama-sama. Kalau ada patang larang, percaya ataupun tidak, kita sepatutnya hormat dan respek. Kerana dalam kehidupan yang sementara ini selalunya ada pergi, ada balik. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih untuk menonton dan juga membuat video-video reaction. Kita terharu sangat. Dan kita menonton semuanya. Thank you again.